Saya nak nasihatkanlah kat peniaga kat luar ya. Kalau you all nak berniaga, you kena tanya orang ramai, sedap tak you punya laksa ke, you apa yang you jual tu sedap tak sebelum you berniaga. Tak boleh nak makan pasal buang. Peniaga dekat Bazar Ramadan, kalau tak pandai masak, tak payah menjual. Ini kau jual makanan yang tak sedap, kau bagi orang yang tengah berpuasa makan. Weh, berdosa weh. Ya, sebagaimana di Indonesia, setiap tahun di bulan Ramadan di negara tetangga selalu digelar bazar Ramadan yang menjual berbagai aneka makanan, maupun kebutuhan lainnya. Deretan gerai bazar digelar area khusus dan sudah tentu mengundang antusias masyarakat. Namun di tengah antusiasme masyarakat untuk berbelanja dan mencicipi hidangan yang dibeli saat bazar Ramadan, selalu muncul keluhan dari para pembeli misalnya dari harga, makanan yang tidak enak bahkan ada yang basi. Ya, ini aku beli nasi ayam. Kena getah. Ini nasi ayam campur apa lupa ke apa ni? Nanya ke orang buat macam ni niaga. Setiap kali Ramadan menjelma, suasana bazar ibarat pesta perut rakyat. Asap bakar berkepul, bau makanan menyelinap ke hidung dan deretan juadah berwarna-warni menggoda mata. Tapi di sebalik kemeriahan itu, ada satu perkara yang semakin meresahkan. Tak semua yang berniaga di bazar sebenarnya pandai memasak. Merak jalanan kerap turun menjengah bazar, bukan setakat membeli, tapi memerhati apa yang berlaku. Banyak gerai hanya tahu menjual, tetapi bukan menyediakan makanan dengan betul. Rasa hambar, masin keterlaluan, ayam keras macam tayar lama, kuah cair tak berasa, malah ada yang berbau pelik. Harga pula bukan murah. Kita dah bayar, tapi pulang dengan rasa tertipu. Lebih membimbangkan, ada makanan yang kelihatan menarik di gerai, tetapi sebenarnya telah disimpan terlalu lama atau dipanaskan berulang kali. Apabila dimakan, bukan sahaja rasanya berubah, malah boleh menyebabkan keracunan makanan. Ini bukan perkara baru, malah menjadi penyakit bermusim yang muncul setiap tahun. Ramai turun berniaga dengan semangat tinggi, tetapi tanpa persediaan asas. Berniat cari rezeki itu mulia, tetapi berniaga tanpa ilmu, tanpa tanggungjawab, itu satu bentuk kezaliman kecil kepada pelanggan. Nah, dari hal tersebut di negara tetangga pernah muncul suatu gerakan kalau tak tahu masak tak apa-apa, asal jangan jual saat Ramadan. Kak, kita nak minta tolong sekarang jangan kak. Kak kalau tak pandai masak kak jangan jual bazar kak. Kak tahu dah apa-apa, kuih kak tak sedap. Tahu hebat. Kita ni beli makan kuih-kuih yang sedap-sedap kita nak makan buka puasa kak. Ni beli-beli tahu hebat, tahu rasa gapo ni. Rasa nak likut meja lah orang kata. Muka-muka lapar perut ni. Makan-makan kat tawar lebal, tak rasa gapo. Kita minta tolong tu dah kak. Kalau kak tak ada masak kak jangan jual. Peniaga dekat Bazar Ramadan, kalau tak pandai masak, tak payah menjual. Ini kau jual makanan yang tak sedap, kau bagi orang yang tengah berpuasa makan. Weh, berdosa weh. Faham tak? Aku semalam beli roti john sampai RM17, RM20. Bawa balik rumah berbuka, tak sedap. Dah lah tak sedap, tak fresh pula tu. Aduh, perut lapar. Nak makanan yang berkualiti. Aku expect macam kau jual mahal, makanan kau berkualiti, tapi tak. Kualiti tak ada, harga mahal. Ingat kalau tak pandai masak, tak payah jual makanan korang tu. Jangan sekadar fikir nak kaut untung, nak dapat banyak duit je. Berniaga kena ikhlas, kena dari hati. Masak tu kena ada passion, kena dari hati. Bukan kau masak dekat bazar Ramadan tu nak duit je. Faham tak? Jangan aniaya orang. Berniaga kena ikhlas. Kalau dah tahu tak pandai masak, tak payahlah beria nak berniaga dekat bazar. Mat, Mina, setuju tak apa yang aku cakap? Kalau dah tak tahu masak, tak pandai nak masak, aku rasa tak payah kot sibuk-sibuk nak berniaga kat bazar. Kalau kamu tidak pandai masak, makanan tidak sedap, jangan menjual di bazar Ramadan. Perempuan ni kau cantik lah macam mana pun tak guna. Kalau tak ada kemahiran, tak ada skill, tak ada ini tak boleh, itu tak boleh, serba-serbi tak boleh. Yang dah tahu tu kangkang macam primadona bulan purnama tu tak guna. Ya?
Kena pandai serba-serbi. Barulah ada manfaat. Kecantikan saja tak guna yang. Perut lapar dia bukan makan cantik. Laki esok lusa bukan kena dia nak telan kau punya skincare tu, tak ada. Bukan nak telan kau punya hidung, bukan nak telan kau punya mata. Dia nak telan nasi. Jadi tak guna. Kalau cantik pun tak ada kemahiran. Apalagi kalau tak pandai masak. Itu dia cerita dia ya. Ini tak boleh, masak ini tak boleh, masak itu tak boleh ya. Payah benar. Tapi ingat, kalau tak pandai masak pun tak apa lagi ya. Pesan Kak Nia, dah tahu tak pandai masak, jangan gatai nak jual berniaga kat bazar Ramadan. Tumpah koma. Kami jadi mangsa. Lauk basi lah, apalah, tawar lah, apalah. Ini jangan niaga bazar Ramadan. Ya, hal ini adalah sentimen viral di media sosial yang menekankan pentingnya kualitas makanan di bazar Ramadan. Narasi ini bertujuan agar penjual tidak menjual makanan yang rasanya tidak enak atau tidak layak kepada orang yang berbuka puasa, serta risiko penyakit dari makanan yang tidak higienis. Assalamualaikum. Peringatan kepada semua peniaga Bazar Ramadan 2026. Kalau tak pandai masak, jangan kata-kata nak berniaga. Orang boleh guna duit tau. Nak belajar, nak berniaga, belajarlah masak sesedap dulu. Macam mana awak masak untuk tukar awak pergi sedap? Bagi anak makan. Macam tu lah kena masak untuk jual kat orang. Bukannya orang beli pakai daun. Kau beli pakai duit tau. Biasa dia tu. Orang berniaga, orang nak berniaga. Orang berniaga, orang nak berniaga. Peti pun tidak masak. Kuih nampak je sedap. Lepas tu beli, balik rasa benda tawar hebek. Lauk begitu juga. Lepas tu kan, mulalah macam-macam. Dengan kuih yang kelapanya basi lah. Kan? Kena tahulah timing you nak pergi berniaga tu. Pukul berapa. Kalau nak bagi tak nak basi tu, kelapa tu kukus. Faham? Tu pun nak diajar. Lepas tu, yang pihak yang berwajib pula, tengoklah, pantaulah orang yang berniaga ni macam mana. Kalau boleh, ada peraturan yang mana orang yang tak pandai masak ni tak payah dibagi berniaga. Faham tak? Kesianlah orang-orang yang memang tak ada masa nak masak tapi nak pergi cari makanan untuk bulan puasa ni. Faham tak? Aku nasihatkan orang-orang yang berniaga kat bazar ni, kau kalau tak ada kelebihan dalam memasak ataupun membuat makanan, tak payahlah berniaga weh. Beberapa hari lepas aku pergi bazar Damansara lah, salah satu bazar kat Damansara lah. Lepas tu anak aku ni kan dia suka makan shawarma. Pergilah beli satu shawarma tu ayam RM15. Lepas tu sampai rumah dia nak makan roti shawarma tu terkirai macam ni macam isi dia terkirai dengan roti tu. Dengan dia punya dalam tu kan dia orang ada letak aku tak tahu lah macam mayonis, aku tak tahu apa benda. Dengan itu tak ada secuit untuk harga RM15. Aku rasa satu tak berbaloi. Lepas tu kita orang ada beli ada beli kuih pun sama, tak ada rasa. Mesti bila aku cakap macam ni, mesti orang akan fikir macam kalau kau rasa nak sedap, kau masak sendiri. Tapi aku pergi bazar sebab anak-anak aku ni nak rasa suasana bazar, excited. Pasal Fatih tu dia puasa, so dia excited nak tengok makanan. So kita pun ada hak lah, kita pun berharap makanan tu sedap. Pasal kita tak boleh rasa kan. Mak kau bila balik rasa na'udzubillah lah weh. Lepas tu kita rasa membazir lah, rugilah. Nah, Bazar Ramadan sebagai pasar sementara yang beroperasi khusus selama bulan puasa, ia menjajakan berbagai makanan berat, makanan ringan, minuman, serta kebutuhan pokok dan pakaian lebaran dengan harga terjangkau. Dan dalam Bazar Ramadan tidak hanya sekedar aktivitas ekonomi, namun menjadi ajang bagi warga masyarakat baik yang berpuasa ataupun tidak, sebagai ajang refreshing atau kalau di Indonesia disebut ngabuburit dan saling bersilaturahmi menjelang berbuka puasa. Dan kerap kali menjadi wadah untuk berbagi sedekah, serta seringkali terintegrasi dengan kegiatan amal takjil gratis.